Bila kata Bilqis ni sembah matahari, kita cerita sikit antara sebahagian antara sejarah-sejarah awal ketamadunan dan peradaban manusia yang ada kaitan dengan konsep penyembahan kepada matahari. Pasal apa manusia ni ada yang sembah matahari, memuliakan matahari, memuja matahari, memohon kepada matahari. Baik, secara umum manusia-manusia yang kita anggap kuno dan primitif, orang-orang zaman dulu, bila mereka kata konteks penyembahan matahari ni kerana mereka menganggap matahari adalah penisbahan dan ada kaitan dengan hubungan alam semesta dan juga kehidupan manusia. Mereka mengatakan matahari adalah sumber cahaya, matahari adalah sumber kehidupan, konteks cahaya matahari lah yang menyuburkan kehidupan dan memberi kehidupan di bumi. Matahari ada kaitan dengan perselisihan, pergantian siang dan malam. Matahari ada hubungan dengan fenomena udara. Matahari ada hubungan dengan tu, ada hubungan dengan ni. Disebabkan kepercayaan dan keyakinan begini, mereka memuliakan matahari. Ini secara umum bagi orang-orang yang berfikiran kuno dan primitif dulu. Jadi bagi mereka segala-galanya adalah matahari, sumber cahaya melawan sumber kegelapan, dan juga matahari adalah memberi kebaikan kepada orang yang dah meninggal di alam sana. Tapi bagi orang primitif juga, satu benda yang mereka takut terkait dengan unsur matahari ialah berlaku gerhana matahari. Kalau zaman dulu bila berlaku gerhana matahari ni, semua pakat lari, semua pakat bertempiaran cari apa? Cari kuil-kuil, cari tempat-tempat berdoa, cari tempat-tempat ibadah, minta kepada dewa penisbahan kepada matahari itu supaya jangan menimpakan musibah, jangan bagi turun bala kepada kehidupan manusia. Itu secara umum lah. Tapi kalau kita lihat sejarah, kaitan konsep penyembahan matahari yang betul-betul ada kaitan dengan ritual dan bentuk keagamaan secara tersusun. Bermula kepada antaranya ialah bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Kaldea. Ini adalah antara bangsa-bangsa dalam ketamadunan awal yang kita sebut tamadun Mesopotamia dulu. Jadi mereka dah mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewa yang dinisbahkan kepada dewa matahari dengan meletakkan nama-nama tertentu mengikut situasi, tempat dan bangsa masing-masing. Contoh, tempat ni merujuk kepada dewa matahari, patung ni, tapi nama dewa dia tu ikut suasana tempat dia lah, bangsa dia lah, mungkin jadi nama macam ni. Bila kata bangsa lain merujuk kepada dewa matahari juga, dia jadi nama lain, hak ni nama lain. Hakikatnya tumpuan dia sama, penyembahan dan kemuliaan kepada matahari, dan kalau buat patung tu nisbah kepada dewa matahari. Dan mereka percaya kepada unsur-unsur sebagaimana yang kita sebutkan dalam pegangan primitif dan kuno tadi. Begitu juga kalau kita lihat zaman lain, iaitu zaman kerajaan Assyria. Zaman kerajaan Assyria dulu, bila mereka banyak menguasai tanah-tanah, wilayah dan jajahan antara sungai Euphrates dengan sungai Tigris tu, jadi mereka juga telah mendirikan apa? Telah mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewa matahari mereka. Diwujudkan, dibangunkan berhala-berhala tertentu. Bahkan ada kalangan mereka yang berpendapat macam mana? Hubungan air yang turun daripada langit, hujan tu pun ada kaitan dengan dewa matahari. Dewa matahari lah yang mengawal sama ada untuk menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan, nak menyuburkan bumi ataupun tidak menyuburkan bumi. Tu antara bentuk-bentuk kepercayaan yang ada dalam konteks penyembahan kepada matahari. Kalau tengok zaman Mesir kuno, zaman Mesir kuno dia ada satu dewa nama Amon-Ra, dewa Amon. Dewa Amon ni ialah merujuk dewa matahari. Dia selalu digambarkan sebagai dewa yang mana dewa ni berjanggut putih.
orang lah, macam orang, tapi berjanggut putih. Atas kepala dia tu ada 2 mahkota. Satu mahkota merah, satu mahkota putih. Mahkota merah tu merujuk kepada penguasaan dinasti Mesir Hilir, manakala yang putih tu merujuk penguasaan kepada dinasti Mesir Hulu. Yang mana sebelum tu dia ada Mesir Hilir, Mesir Hulu. Selepas tu mari Fir'aun yang akan datang tu baru menyatukan kedua-dua dinasti Hilir dan dinasti Hulu tadi jadi satu kawasan yang luas dan besar. Jadi tu gambaran dia, nama dia Dewa Amon kalau di Mesir. Mari pula zaman Turki kuno ni, bangsa Hans ni. Bangsa Hans juga memuliakan kepada konteks penyembahan kepada matahari. Bahkan disebutkan dalam analisis dan jurnal, bangsa Han ni kalau dia nak buat rumah dia, pintu depan rumah tu mesti menghadap cahaya matahari naik. Arah cahaya matahari terbit, arah cahaya matahari naik, mereka akan buat pintu hadapan rumah mereka menghadap kepada cahaya matahari, ekoran daripada kepercayaan primitif mereka kepada konteks penyembahan matahari. Dan banyaklah berlangsungnya. Antaranya yang lebih banyak kita boleh tengok ialah di Iran ataupun Parsi kuno, iaitu yang kita panggil Mitraism. Mitraism ni dia banyak di Iran, ada India, ada Yunani, ada di Eropah, ada sampai ke England pun ada pada zaman dulu-dulu. Kepercayaan kepada unsur cahaya dan penyembahan matahari, dan juga dikaitkan dengan kenapa mereka menyembah unsur api. Ada juga riwayat-riwayat yang menyebut mereka jadi sembah unsur api itu kerana nak mengambil penisbahan matahari yang tak keluar pada waktu malam. Contoh, kalau siang memang ada matahari, jadi mereka boleh nampak matahari terus. Mereka boleh puja matahari, boleh mohon matahari, tapi bila malam matahari ada ke tak? Jadi sebab matahari itu tak terbit, tak muncul pada malam, mereka gantikan nisbah matahari tadi dengan menghidupkan unggun-unggun api. Itu cerita hak bahagian nak keluar kata hubungan api dengan cahaya matahari tadi. Ada riwayat yang menyebut demikian, dan ada juga riwayat-riwayat yang lain kenapa mereka menyembah dan memuliakan api. Ada juga cakap dari sudut simbolik semata-mata, hanya dari sudut falsafah mereka, tetapi sebaliknya ada yang menganggap bahawa mereka tak sembah pun api, tetapi ada falsafah dan simbolik di sebalik kenapa mereka menggunakan logo ataupun simbol api tersebut mewakili pihak, mewakili kumpulan ataupun aliran mereka. Jadi itu adalah sedikit sebanyak daripada sejarah-sejarah yang kita boleh cerita tentang kaitan konteks penyembahan kepada matahari, dan begitu jugalah yang berlaku yang Allah ceritakan walaupun secara cipisan di dalam konteks Nabi Allah Sulaiman dan Bilqis. Walaupun sikit Allah sebut, tapi memaknakan kepada kita berlaku kemungkaran dan kesyirikan yang sama yang dilakukan oleh Bilqis, iaitu menyembah matahari. Dan ini tidak disukai oleh Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman mengecam keras apa yang telah dibuat oleh Bilqis sebelum ini dengan mendakwahnya kepada Islam supaya menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, dengan meninggalkan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan olehnya sebelum ini. Bukan main-main. Inilah tauhid yang benar, inilah tauhid yang sahih, inilah tauhid yang khalis yang didakwahkan oleh Nabi Allah Sulaiman supaya menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Sebab selainnya adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah, tidak langsung layak untuk disembah, tidak langsung layak untuk dipercaya, apatah lagi untuk diimani dan diyakini.